Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam MK kita, dalam HPK1, dia kata eksplorasi. Betul? Betul. So hari ini kita akan buat eksplorasi tentang keyboard. Tentang apa? Keyboard. Pertama sekali, kita kena tahu dia punya kompartmen dia, bagaimana kita nak menguruskan. Awak nampak tak tadi yang mana adapter banyak rosak? Adapter rosak adalah kelalaian kita. Sebab kita main off, kita main on, kita main itu saja. Sebab tu dia punya aliran elektrik tu yang menyebabkan dia tendang dan dia tak berfungsi. So nanti sebelum kita nak tutup ataupun kita nak buka, kita akan bermula dengan semua ni. Ni off, nampak ni? Ni tak off. Ni yang paling penting sekali. Volume ni kena off. Okey. Lepas tu bila kita dah on, mana tadi switch ni? Ni kan? Lepas dah on, barulah kita on dekat sini, button sini kita on. Bila dia on, dekat litar ni ataupun dekat kita panggil apa, LCD ni, bukan apa, screen ni, dia akan ambil masa sikit untuk dia run. Pastikan dia dah keluar kan. Okey. Default setting dia ialah Grand Piano 001. Mana nak dapat? Dekat sini voice. Voice ni kalau kita tekan 001, inilah dia. Inilah default setting dia. Okay, itu yang pertama. Jadi dekat keyboard ni dia ada beberapa komponen. Dekat sebelah kanan, dekat sebelah kiri. Sekarang ni kita cerita dekat sebelah kanan dulu, apa yang ada. Dekat sebelah kanan ni dia ada song, dia ada style, dia ada music database. Pangkalan data music dia ada voice. Song, style, music database, voice. Yang ni nanti dulu. Song ni dia akan keluar sini. Berapa setting lagu yang dah disiapkan. Kalau kita tekan, kita on. Kalau boleh ambil separuh dulu. Dia sendiri. Mak, ni kalau kita nak pakai lagu dia. Okey. Lepas tu dia ada berapa lagi? Kita tekan plus. Lagu kedua. Kita plus lagi. Yes lah. 3. Ini lagu yang dah ada Okey, lepas tu kita stopkan. Kita pergi yang kedua pula, style. Tekan style. Style ni merupakan untuk tangan kiri untuk kita main chord dekat HPK 2. Untuk main chord. Chord nanti bila kita belajar nanti, contohlah kata kita C major kita kena tekan dekat sini ACMP untuk nak fungsikan style ni. Kita kena tekan ACMP. Apa-apa memang tertera dekat sini. Tekan ACMP, dia akan tertera dekat sini ACMP. Nampak? Baru dia fungsi. Kalau tidak, kita off ACMP, dia tak akan ada accompaniment. Kalau kita tekan sini, dia akan ada accompaniment. Nampak? Itu satu Pergi music database pula. Music database ni adalah muzik yang kita nak guna pakai untuk buat lagu kita. Contoh katalah saya ambil Jude. Kita tekan accompaniment ni. And now the end is near. Sambil lagu dia lah. So I wish the final curtain. My friend. Contoh tu lah. Kalau kita nak ambil lagu lain lah, lagu ni. I'm so young and you so old. Please my darling, I've been told I don't care just what they say, cause forever I'm in pain. Itu lagu orang putih. Kalau lagu apa? Lagu Anak Ito Wimani dalam kolam untuk kalau tak sesuai, kita cari lagi. Lagu rock kan? Lagu apa lagi? Okay. Jadi semua pemilihan kita atas kreativiti kita. Nanti dia boleh berlaku dekat C4, C5, C6. Faham? Okey, jadi itu music database. Fungsi music database, style, song, semuanya berlaku dekat ACMP, accompaniment. Accompaniment. Okey. Sekarang dekat voice pula. Voice ni kita pergi sini. Database sini. Nampak? Style sini.
Song sini. Song pilihan. Style sini. 001 sampai 00 berapa dia nanti kita boleh pilih lah. Okey, lepas tu music habis ni voice ni. Voice ni 001 piano. Katalah kita nak tengok aku nak pakai saxophone lah 101. 101. Ini dia punya band. Okey. Okey, ini untuk song. Katalah tak sedap lah nak pakai flute lah. 1 3 9 flute. Okey. Ya. Nak flute. Katalah tak best lah flute. Saya nak pakai accordion lah. Katalah accordion 1 3 4. Okey. Patahlah hati. Ni pun nanti kena main lah. Waktu nak main tu awak pilih lah nak voice apa. Faham? Okey, dah selesai semua. Kita pergi pula button-button yang kita nak guna pakai kat sini. Ini record untuk rakaman, tak perlu. Kita takkan buat. Ini waiting, tempo tu semua tak payah. Performance tak payah. Cuma dekat sini nanti kita akan belajar. Pertama kita akan pakai metronom. Metronom ni adalah berasaskan kepada tempo. Kalau kata lagu tu 100, sekali tempo ni kita nak buat lagu, kita tengok dekat lagu tu. Kalau dia kata tempo 120, setkan 120. Pakai roll ni boleh, pakai sini pun boleh 120. Okey, katalah lagu apa, awak katalah saya kata okey buat scale C major dan tempo 120. Tak payah pakai ni, kita pakai metronom. Nanti berasaskan tempo ni lah kita akan buat scale. Bukan boleh main je. Nanti fingering lagi, apa lagi semua kita akan belajar. Okey. Sekarang ni dah habis ni, yang ni tak perlu. Metronom dah sudah, tempo dah sudah. Okey, function pula. Saya tutup dulu Saya stop sini. Tunggu 10 saat. Sebab elektronik ni kan, tunggu 10 saat tau. Okey, dah habis, kita on balik. Jangan awak dah tutup, awak on balik. Dia baru dah ni pop, dia kena pergi balik. Okey. Dah sudah, naikkan lebih kurang 3/4 lah senang. Lepas tu saya kata apa tadi? Kita nak pergi mana? Function. Okey. Function ni berlaku dalam semua ni. Kadang-kadang contoh accompaniment awak tiba-tiba tak dengar. Rupanya volume dia baru 62. So naikkan sikit. Tapi biarkan jadi dalam hitungan 100 lah. 100 okey lah sebab nak balancekan dengan ni. Kalau tak cukup kuat, kita naikkan lagi. Yang paling tinggi 127. Faham? Okey, lepas tu kita pergi function lagi. Apa yang ada dalam function? Ini volume kita tutup function. Kita pergi song, ada transpose. Transpose pun kita akan guna pakai nanti. Bila kata suara kita tak sesuai dengan tempo A minor ni, kita tak perlu tukar key. Pakai A minor, kita naikkan. Ikut kesesuaian suara kita. Sebab ini adalah dalam HPK 2. Dalam HPK 2, awak nak main lagu. Sedangkan dekat HPK 1 awak hanya belajar C major, F major, G major, A minor kan. Tapi suara tak kena. Tak ada masalah, tak payah bertukar C minor, G minor apa tak perlu. Kekal dengan A minor tapi tukar sini. Sesuai tak nak. Nanti saya akan ajarkan bagaimana nak suitkan suara dengan keyboard, dengan key tu. Faham? Okay, apa lagi? Transpose, tuning tak perlu usik,
range pun tak perlu. Say split ni adalah dekat sini chord, right? Nampak tak? Dekat sini lah bezanya. Ini untuk melody, ini adalah untuk chord. Kalau kata A minor, kalau kita lebih, dah bunyi dah. Kena main sampai sini je. Jangan rasa susah tau. Mudah je nanti. Jangan susah hati. Saya tunjuk satu, Okey, ni touchscreen. Touchscreen ni dia macam ni. Ikut kekuatan kita. Tapi kalau kita tutup, kita touchscreen ni kita ni kuat ke apa ke tetap sama bunyi. Tapi kalau kita pakai touchscreen ni, ni lagi best. Kita nak dynamic ketika main kan. Contoh saya lagu apa sekejap kita nak kuat berdasarkan tangan kita lah. Okay, lagi ni master volume. Kadang-kadang teknikal, awak tak perlu usik pun, yang mana setup dah ada. Kadang-kadang, doktor tak dengar lah, rupanya dekat sini master volume ni. Kadang-kadang kan awak dengar sini kan, tak dengar, ni dah on dah ni, tak bunyi lah, rupanya dekat sini, dekat master volume. Jadi naikkan 127 ke apa kan. Okey, lagi octave tak perlu, ni panning pun tak perlu. Reverb ni kalau nak tambah sikit reverb tu ni kan, dia akan ada reverb ke ujung tu kan, nak bagi cantik lah bunyi. Chorus tak perlu. Okey, lain-lain button-button ni okey. Contoh sekarang ni kita dah pilih lagu kan. Nampak? Ini ketika kita main chord, sebab kita tak on kan accompaniment, kena dia muncul ni baru dia bunyi dah okey. Lepas tu kalau ni lah synchronized start, kita tekan ni, kita tekan baru dia main. Tapi kalau kita pakai yang ni, kita tekan baru dia main, kita angkat dia akan stop. Biasanya kita akan guna ni lah, ni je yang kita off. Ni kalau kita nak attack, kita nak attack. Faham? Untuk attack nanti saya akan ajar lah tu semua. Okey, ni button, yang ni jangan usik, ini dah default. Yang ini split voice tadi. Kalau kita nak bagikan kan, ini untuk melody, ini untuk chord. Lepas tu kita nak dual voice, ada dua bunyi. Satu piano, satu chord, string. Kan? Kalau kita stop, kalau dua terpulang. Ni harmony lah. Okey boleh? Okey, stop.